Cerita dalam lift memang takut. Aduh, panasnya. Panas tu. Dia nak bagi tahu kata Nabi doa ada pula. Dia nak bagi tahu kata dia tu wujud lah. Dia tak tahu kata aku pun wujud. Aku pun hantu sama nak dengan dia. Nabi cara sampai takut no. Takut kau? Allahu Akbar. Saat nak kita ambil masa saat nak masuk bilik, nak relax saat. Aku ni banyak relax. Aku suka ketenangan. Aku cerita pun ambil masa relax gitu. Lepas pada tu tak apalah, aku duduk dalam lift, aku tekanlah butang 23. Aku nak naik ke apartmen aku lah. Aku pun tunggulah. Tengok butang-butang button lift tu tingkat berapa, nampak macam aku punya, tak ada lift tu kan, dia nampak tingkat daripada ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Aku duk perhati tu je. Tiba-tiba kan dekat dalam lift tu nak bagi, aku dengar bunyi dong 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 dong, macam ada orang katok lift tu. Aku kata, ish, apa pula ni? Hang ni pasal apa? Kata, hang nak cari pasal dengan aku ke? Lepas pada tu, aku buat tak erti lagi. Aku diam, aku baca tau dalam hati aku. Aku baca. Aku diam je. Lepas tu, dia tak bunyi dah. Sementara lift tu nak naik tingkat 23 pun ambil masa juga, hampa tahu tak? Bukannya dengan dandan. Lepas pada tu, hampa tahu, sampai ke tingkat 23, tak bunyi apa dah. Buka pintu lift. Bila buka pintu lift, tingkat 23, kawasan rumah aku, mungkin pasal tingkat tinggi kot. Angin kuat loh, angin laut. Kuat ni, bunyi tahu tak? Kuat sungguh ni, macam nak hujan tau. Bila buka je pintu lift, angin kuat. So aku pun keluar lah. Bila aku nak keluar tu kan, aku just jalan. Aku dah jalan, lepas tu pintu lift tu nak tutup. Tu aku dengar. Hang rasa hang nak tunggu ke kat situ? Hang rasa hang nak tunggu ke kat situ? Aku dengar macam tu. Tu pintu lift tu tutup. Tu. Kalau hampa buat jenis macam mana? Aku dengar macam tu, aku tak lari lagi. Aku tak lari, aku buat steady je. Aku jenis aku macam tu. Bila aku lagi takut, aku jadi rasa macam nak melawan. Kalau aku takut sikit-sikit, aku jadi takut lebih. Bila aku takut sangat-sangat, aku jadi macam nak melawan. Nabi seorang masa time tu. Lepas tu aku pun kelang kabut, nak kena buka pintu grill lagi. Kan apartmen ada pintu grill. Lepas dari tu nak kena buka pintu grill, nak buka pintu lagi. Ambil masa lah. Angin duk kuat ni time tu. Kat tingkat 23. Duk kuat lagi. Lepas dari tu aku buka grill berjaya tau. Masuk pintu. Masuk rumah aku. Tu aku kunci pintu grill. Lepas dari tu, sebelum aku nak masuk tu, aku ingat pesanan mak aku. Bercakap. Aku pun bercakap lah. Aku tak bercakap lah hati, aku cakap mulut terus. Okey, sudah takat ni hang ikut aku. Hang jangan berani masuk dalam rumah aku. Kalau hang masuk dalam rumah aku tak jemput hang. Hang siap dengan aku. Pasal aku tak kacau hang. Hang yang kacau aku sekarang ni. Lepas tu aku